baru grad dia pernah kerja Starbucks, dia pernah kerja Watsons, kerja retail macam tu lah. So lepas daripada kerja tu yang saya tahu, saya tu saya tahu ada local coach dan juga local dekat ni lah, dekat international student center ini. Menggunakan bisnes atau menggunakan produk? Bisnes ni macam saya katakan sebab dia hilang peluang pekerjaan. Sebab dia kontrak daripada banyak kerja lain dia pilih kerja lidah. Nanti saya tak pasti. Tapi kalau nak tanya kenapa saya boleh jawab. Kenapa dia nak buat bisnes? Mungkin sebab masa tu COVID. So peluang pekerjaan tu dia nampak macam close to zero. So dia pun baiklah dia buat inisiatif untuk bekerja sendiri, untuk mendapatkan keuntungan sendiri. So dia pun start lah buat bisnes sendiri. Apa siapkah Fiona atau Nur Kabel dalam dunia usaha ini? Jadi saya boleh cakap ni tak? Dan beradik yang selalu buat macam bisnes talk. Bukan bisnes. Dia tak ada anti ada beza. Kita expect buat sambung sama tak? Dia marketing strategi sama cakap branding. Kita pernah. Oh ya. Sedap. Tapi diorang tu lah jadi macam mentor kepada macam kena selalu beritahulah rujuk diorang macam bagi nasihat nanti saya ambil lagi saya dah Saya ikhlas. Pernahkah Puan terlibat dalam sebarang aktiviti keusahawanan sebelum? Benar. Sebelum dia jadi saya tak sure masa dia study ataupun dia dah pernah dia study, dia pernah macam join kemudian dia kurang kecil lagi masa itu dalam 2015 11 tengah had bisnes yang kata engineering kan, dia pernah dah buat skincare. Lepas tu macam cokotak pun ada. Tapi cokotak tak famous lagi. Dia pernah juga buat. Kalau saya daripada tu, dia pernah buat skincare dengan cokotak. Jadi internship tu dah. Pada usia berapa Puan mula berhasrat untuk menjadi seorang usahawan? 2020. Yes, buka dah. Sekarang dia kan baru 33 terus. Lagi. Boleh kongsi sedikit latar belakang berapa ni tu? Mereka juga usahawan atau bekerja dalam bidang lain? Parents dia kecil. Berasa dalam family dia
abang dia seorang je yang ada business, tapi side income je lah. Dan yang abang dia tu kan pendidik juga. Saya rasa tak ada pun yang saya tahu macam Puan, apakah motivasi utama Puan ketika memulakan perniagaan ini? mungkin memang kita tahu ekonomi jatuh, lepas tu pekerjaan pun tak ada, mungkin dia pun berazam ataupun ada perniagaan Puan pada ketika itu? ini apa yang goal dia dapat kan. Dia tu mungkin dia nak kira cita-cita lah kot. Masa tu Froyo tak ada lagi dekat Kelantan. So sebab tu lah dia buka Froyo. So memang tak ada langsung. So mungkin tu je lah apa selamat buat masa tu. Nak kenalkan Froyo kepada warga Kelantan. So selepas berkembangnya Froyo mungkin dia ada matlamat untuk buka banyak sebab dia nampak Froyo ni ada sambutan untuk masyarakat. So dan berpotensi untuk berkembang lebih lagi. So dia ada lagi macam Sarawak ni ada yang lain pengguna dalam plan kerja maksudnya anak daripada Froyo ni dia bukan masih bukan lepas tu cara merah dia panggil dalam plan kerja lepas tu bahasa tak dekat di luar Patau lah tak ada lah. so selamat mungkin tu lah bazaran dia. Apakah sumber yang Puan ada sebelum memulakan perniagaan? Contohnya seperti modal ke, pengetahuan atau kenalan sebelum Puan nak memulakan perniagaan? Tahu pada macam modal tu kita dapat daripada family. Lepas tu kalau cakap macam perkara jual kenalan saya rasa ramai juga kenalan dalam bisnes lah. So maybe orang family juga. Alhamdulillah. Adakah Puan mempunyai sebarang jaringan atau sokongan pada awal perniagaan? Banyak Puan, bagaimanakah tahap komitmen dan keseriusan Puan ketika mula-mula memulakan perniagaan? saya tak ada masa muda dia start. Sebab resultnya tu sampai dia jadi macam sekarang ni. Sampai memang dia paling 100% lah pada mulanya. Sebab dia dia punya topping pun tak sebanyak sekarang. Maksudnya dia ada idea dan dia bersih pula untuk pakai lelaki apa yang ada dahaga. Daripada itu, tidak selalu
dengan yang baik. Sapi yang sedia ada. Kalau macam tu, untuk buat video yang kita ada sekarang ni, ataupun sebelum jadi SPM, kita buat zaman solution kan. So, kalau saya banyak barang-barang yang saya diperlukan berbanding dengan sekarang, kita menggunakan barang saja. So, itu adalah satu penambahbalikan sebenarnya dia tak stick to satu benda saja. Dia nak review apa yang dia dah ada. So, bagi saya, jawab soalan tadi tu macam memang dia bagi 100% komitmen dan serius lah dalam kembangkan lagi projek. Jasa memang baik. Hai. Tanya sikit. Dulu. Bagaimana sikap Wan terhadap risiko semasa menjaga Cabaran. Cabaran yang keluarga. kat negara ni? Cabaran masa buat masa guna yoga liquid tu adalah kita punya masa ini tak sama dan tak konsisten. Contohnya pada masa itu ada kita hantar sebab kita ada audiens banyak dekat masa tu ada dekat Semenyih, ada dekat Mantau, ada dekat Ceras. Tapi saya dapat komplain dari customer yang kenapa bila datang sini depan HQ rasa dia tak lain dan tak suka kita makan kat klinik so dah tahu kita tu adalah menjadi satu cara dalam betul so macam saya jadi dia selalu so come out lah yoga powder so bila ada powder tersolve lah masalah Masalah ataupun risiko modal ke Sebutan biasa. adakah satu tahap yang kedai dan pelanggan ke masalah-masalah? Okay, kalau yang saya tapi bukan orang lain tapi dah sendiri macam kita tadi orang pernah ada dekat Semenyih kita pernah tengok dekat Ceras sama tadi so kita pun tak mahu nak buat dengan bersaing so tak Saingan maksudnya. kalau macam kita sendiri maksudnya ada kita sendiri ada juga kalau buka dengan Syah Adam okey, tadi saya cerita pasal dekat Syah Adam Syah Adam ada buka dekat stesen Pucuk itu memang hotspot sebab dekat je dengan BTS tapi sebabkan ada tempat tu lain so untuk sewa tu tinggi lah, sangat tinggi. Kalau sebelah sini sebulan. Tapi tuan tak boleh nak lipat dengan saya tak boleh nak hilang. So kita orang cuba untuk berpindah ke ni Nasayam. So itulah bila kita dapat dia punya solution kan. Berpindah dan cuba kawasan barat. Dekat situ pun tak boleh nak tak dekat selepas pada aku dah buka kat situ. So, terpaksa kami bayar dalam situ. Manajemen masalah tu beritahu dia takkan masukkan
once dia dah masuk yang terus rasa tak mampu dah, kita orang akan tutup buka. Jadi sampai sekarang ni tutup lah, tak ada buka. Sekarang memang tak ada, tak ada. Banyak. Cuma hari tu aja dia beritahu orang berminat nak buka balik. So kalau ada licensing lain yang berminat memang dia on je. Sebab kalau kita buka live kuasa, memang orang selalu tanya bila nak buka kat sana. Kadang kita buka je cuma tak ada soalan. So kat sana memang sangat orang cuti. Dan dia boleh jauh-jauh tu tak sayang. Banyak sangat. So orang decide untuk fokus kepada Kelantan saja. Kalau macam korang nampak sekarang ni, Bertanian tu lagi banyak outlet dekat Kelantan daripada kalau dulu kita outlet dekat sini 3 je. 3 awal yang saya beritahu tadi je. So kita buka dekat luar, tak jadi, kita fokus kat dalam Kelantan saja. Benda tu memang orang Kelantan lah. Iman Kelantan tapi masih tumbuh kan. Ya, Masih tumbuh. Masih mat. Okey, dia. Seterusnya, adakah puas menyediakan perniagaan yang menggunakan contoh perniagaan? Saya bukan budak bisnes. Macam contohnya Plan dia, planning dia. asal dari awal dia punya tu, tapi dia buat dan Tahu? usaha dia lah, tapi usaha dia nak mulakan tu, okey, nak nilai dia, dan dia lah. Setakat apa kan? Mesti ada. Dia akan tahu dia punya plan. Mesti ada. Ya, ada, tapi memang Ada plan dulu. tapi kita nak tahu dah lebih detail sikit lah, tak ada. Kita akan tahu. Tapi kalau macam yang dalam time masa yang panjang, maybe nak puaskan lagi. Kita dah ada bagi tahu nak keluar sampai ke Sabah Sarawak. So mestilah dia ada juga plan untuk keluar Malaysia juga. Tapi benda tu panjang lagi. Tapi berusaha untuk ke arah tu. Ada niat lah. Ada.